Assalamualaikum dan salam sejahtera. Manusia merancang, Tuhan menentukan. Dalam sejarah politik Malaysia, segelintir pemimpin yang diberi kepercayaan oleh Perdana Menteri menduduki jawatan strategik dalam parti dan kerajaan. Ada yang tidak menyembunyikan hasrat mereka untuk mengambil alih kuasa. Mereka mula membuat perancangan bagi mengancam kedudukan bos mereka. Melupakan takdir, mereka kecundang. Tetapi tidak begitu dengan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang petang tadi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia kelima menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas 22 tahun memimpin negara. Setelah diberi kepercayaan menganggotai jemaah menteri hingga dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah tidak pernah merancang untuk menjadi Perdana Menteri. Malah beliau menjadi timbalan yang setia. Tahu peranannya dan tidak melakukan sesuatu untuk menyaingi Perdana Menteri seperti yang dilakukan oleh dua timbalan Perdana Menteri sebelum beliau. Kesan utama saya yang mengenai kepribadian ketokohan Datuk Seri Abdullah ni lah, dia seorang tokoh yang sejak daripada muda memang keinginan untuk berbakti, untuk berkhidmat kepada bangsa itu sudah sentiasa ada. Saya tak terfikir di peringkat awalnya beliau bercita-cita untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Tetapi apa yang saya pasti ialah bahawa beliau bercita-cita berhasrat untuk menjadi seorang hamba masyarakat, kalau saya gunakan istilah itu. Saya merasakan Datuk Seri Abdullah Badawi is not a man in a hurry. Dia tidak mengejar sesuatu dan melakukan sesuatu itu dengan suatu matlamat atau objektif yang tersirat untuk menonjolkan diri. Dan kadang-kadang yang dirancang itu melobi dalam politik tak jadi juga. Hussein On tidak pernah membayangkan dia akan jadi Perdana Menteri. Tun Dr. Ismail yang dibayangkan jadi Perdana Menteri selepas Tun Razak. Tapi Tuhan itu kaya. Orang yang berusaha itu tak semestinya akhir menjadi apa yang dia nak jadi. Ini dia keadaannya. Dan dalam kes Datuk Seri Abdullah Badawi ini, kalau dia tak nak jadi, dah beribu alasan tak nak jadi. Tapi masih terus soldiering on, berjuang dan akhirnya jadi. Dan lagi pun saya rasa mungkin Datuk Seri Abdullah Badawi untuk menjadi Perdana Menteri bukan sebenarnya begitu penting. Memang ada orang macam itu. Setengah orang dia sentiasa nak menjadi orang yang utama, setengah orang tidak. Kalau orang semua memilih beliau akan berkhidmat. Dan Datuk Seri Abdullah Badawi walaupun biasa menjadi pemimpin sejak beliau di Perkhidmatan Awam, tapi beliau tidak selalunya cuba mencari peluang untuk menjatuhkan orang lain supaya beliau dapat menjadi orang yang utama. Sebagai seorang manusia, Pak Allah ini dibentuk melalui proses pendidikan dan keluarga dia lah. Dia adalah seorang yang baik, penyabar, lemah lembut, yang kita kira sesuai dengan wataknya dan pengajiannya. Walaupun beliau mengaji ataupun belajar di sekolah Inggeris, tapi di universiti beliau mengambil bidang pengajian Islam. Dan sebab itulah kalau kita lihat sampai sekarang, Pak Lah boleh menguasai di samping bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Jadi mungkin beliau lah menyebabkan beliau punya satu watak. Maknanya rupanya dan pelakuannya sama. Ada orang rupa dan pelakuan tak sama. Rupanya baik tapi dalam pelakuannya tidaklah begitu melambangkan. Tapi wajahnya dengan keseluruhan kehidupannya itu adalah satu perlambangan yang tepat. Takdir sudah menentukan tokoh kelahiran Pulau Pinang ini adalah Perdana Menteri Malaysia kelima. Sumpah jawatan dan taat setia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Abdullah bin Haji Ahmad Badawi setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah
bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpukan kepercayaan dan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Sumpah menyimpan rahsia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya Abdullah bin Haji Ahmad Badawi dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Melalui proses yang licin dan teratur, tampuk pemerintahan negara bertukar tangan hari ini. Dan ramai percaya Datuk Seri Abdullah dengan pengalaman luas dalam bidang pentadbiran berkeupayaan untuk membawa pembangunan negara ke tahap baru. Saya memandangkan beliau seorang pemimpin yang resilient, ya, teguh, kerana beliau telah melalui zaman jatuh bangun politik negara, dan kerana beliau rela dan berani mengambil alih tugasan berat daripada seorang yang sangat berjaya, itu Dr. Mahathir. So it's quite a challenge, ya. Sebab Dr. Mahathir kita tahu ialah very successful, ya. Jadi pada saya for Pak Lah to take over ni itulah satu challenge yang insya-Allah pada saya yakin Pak Lah berkeupayaan melaksanakan apa dia ataupun dasar-dasar kerajaan yang sama, ya, dengan sempurna. Beliau telah melalui satu jangka masa yang begitu lama, boleh dikatakan telah teruji dan terbukti tentang komitmennya, tentang hala tujunya dan tentang kebolehannya. Dan kami percaya kepercayaan yang telah ditunjukkan oleh pucuk pimpinan PM Datuk Seri Mahathir sendiri memilih Datuk Seri Abdullah sebagai pengganti memang tepat sekali, dan kami percaya dengan persekitaran yang ada sekarang, dengan dasar yang telah ditentukan dan dengan pengalaman beliau, Pak Lah sendiri yang begitu lama dalam kerajaan, seluruh negara berasa begitu yakin dan selesa tentang kesinambungan dasar kepimpinan dan juga tentang kemajuan yang akan terus kami kejarkan dalam tahun-tahun akan datang. Pengalaman Datuk Seri Abdullah selama beberapa tahun sebagai Menteri Luar tentulah relevan kepada kepimpinannya sebagai Perdana Menteri. Setelah beliau menjadi Perdana Menteri, tentulah pengalaman yang lama itu akan dipergunakan sepenuhnya secara berkesan untuk menangani realiti politik dunia. Kita berehat seketika dan kembali nanti kita akan mendengar dan melihat bagaimana Datuk Seri Abdullah menghabiskan masa kecil zaman kanak-kanaknya. Jaga dia senang. Dia sama adik-beradik pun dia tak bisa gaduh, sama orang lain pun tak bisa gaduh. Senang.